Ni comel kan? Murah je. Tengok macam sama kat rumah dia kan? Oh. Ada bekas ni ya, bekas kuih raya. Bekas kuih raya. Oh, dia macam ni. Ni apa? Jak. Oh, jak. Wih, stimulan. Wahai. Macam ada macam cantik kan? Nak letak bawah ni. Ada yang ni dong. Okay, ni single. Ni di bawah ni. Tengok ni, comel gila yang ni lah. Cute. Cute. Ya, yeah, cute lah. Allah. Cantiknya. Semua cantik. Paling cantik. Cantik. Tapi kita dah banyak cadar. Penat lah tengpian. Okay, dah tutup lah. Tak apalah. Ni queen. Tutup lah. Pas. Comel. Bergerak macam ni. Ni yang dua lagi. Cantik. Hai semua, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Tadi tu kan Cik T ada pergi Serawai and ada pergi Eco Shop. Cik T ada beli barang banyak dekat sini untuk organize Cik T punya dapur, and ada jugalah random item kan sebab perlu barang tu. Jadi Cik T beli dekat Eco Shop, and ada juga barang daripada Mr. DIY. Saya ada beli 2 bag kat sini. Tapi bukan bag Eco Shop Cik T pakai kan, recycle bag. So first item yang Cik T beli ni daripada Eco Shop. Cik T beli floral foam ni sebab dari tu Cik T ada nak buat DIY. Floral foam yang ni beli dekat Eco Shop. Last je, satu ni je yang ada tadi. Tengok ni dah kemik-kemik, tapi Cik T ambil je lah sebab nak guna. Kan hari tu Cik T ada beli banyak. Lepas tu yang dekat rumah ni Cik T dah letak dekat dalam flower box tu kan. Jadi yang kat rumah ni dah tak ada. So Cik T belilah untuk ganti balik yang dekat rumah ni punya kan. Sebab dah bergoyang pokok dia, perlu ya floral foam ni. Next item yang Cik T beli dekat Eco Shop ialah gunting ni. Gunting untuk dapur. Sebab dekat rumah hari tu Cik T ada beli gunting dekat Eco Shop juga. Tajam and kukuh gunting dia. Cik T suka beli kat Eco Shop je, murah kan, boleh tukar-tukar. Tapi hari tu Cik T mengecat, terpecik cat dekat gunting tu, macam susah nak basuh kan. Jadi Cik T beli je lah RM2.60 je yang baru dekat sini. Cik T suka sebab dia macam look sinar macam tu, macam estetik lah colour dia kan. Next item yang Cik T beli kat sini ialah berostat. Sebab Cik T selalu DIY kan. Dah ni Cik T cat yang macam yang susah-susah nak capai sebab saiz dia yang kecil macam ni. Biasa Cik T guna untuk buat design-design lah, yang pakai buang. Jadi beli je lah yang macam senang. Next item yang Cik T beli ialah gunting juga. Cik T beli banyak gunting kat sini sebab gunting kat rumah ni asyik hilang je. Yang ni gunting untuk macam gunting parcel ke apa kan, nak gunting barang-barang apa-apa semualah, nak buka packaging ke apa, perlu ya gunting ni. Cik T beli yang macam ni je, nampak macam kukuh sikit. Sebab hari tu Cik T beli yang macam 2 in 1, RM2.60 ada 2 yang macam bahagian stationery patah. Jadi beli yang satu RM2.60 je, macam kukuh sikit. Next item yang Cik T beli ialah software punya alat tulis. Sebab biasalah nak masuk sekolah kan. Ni dia jenis roller eraser. Comel gila Cik T ambil tadi. Hari tu dah beli shopping tau, barang-barang untuk sekolah dia. Tapi biasalah kan, tak sempat masuk sekolah lagi, dah hilang dah pemadamnya. Cik T beli yang macam 2 in 1 yang ni comel sangat. Next yang Cik T beli ialah ni permanent marker ni. Sebab Cik T nak buat DIY tanda apa-apa senang tau. Lepas tu Cik T kan selalu post pastel, bar filler
pun ada tulis nombor-nombor customer. So ni dia lah cikgu perlukan sebab yang kat rumah ni tak tahu mana hilang. Next yang cikgu beli ialah ni tape ukur baju dengan gunting. Gunting sebenarnya cikgu dah ada, cikgu nak tape ni je. Cikgu cari yang macam tarik-tarik tu kan, retractable tape, tapi tak ada. Cikgu suka yang macam tu. Yang kat rumah ni hari tu cikgu beli kat Shopee sebenarnya. Yang tu nak pakai cepat tau, sebab nak ukur beli baju raya. Jadi cikgu pun prep je lah, teruskan tadi alang-alang nampak. Next item yang cikgu beli ialah ni kain lap face towel. Cikgu beli 2 set dekat sini. Hari tu cikgu dah beli masa dekat Ten hari tu shopping barang sekolah Sofia. Cikgu pun beli lagi extra sebab cikgu rasa macam ni perlu banyak. Cikgu beli 2 set, mana tadi satu. Tapi satu set ni ada 4 pieces, RM2.60. Sangat berbaloi ya. Kalau hilang pun tak sakit hati. Dia tu beli RM4 lebih kot satu live. Ni RM2.60 ambil kau ada 4. Ni boleh gila-gila lah pergi sekolah kan. Sebab macam nak lap peluk ke, nak lap peluk ke, hingus ke, boleh pakai ni je. Next item yang cikgu beli ialah plaster. Plaster yang ni yang comel, dia jenis yang emoji tau. Macam comel. Ada 20 pieces sekarang ni. Next yang cikgu beli ialah plastik sampah yang cikgu selalu restock. Beli je dekat EcoShop sebab cepat. Ni ada dalam dia 20 pieces and dia isi padu dia 60 liter. Ni untuk tong sampah yang dekat luar lah sebab dia besar kan. Jadi cikgu perlukan plastik sampah yang besar juga. Yang dalam rumah pakai kecil-kecil je semua. Yang besar ni pakai dekat luar. Jadi cikgu beli 2 je. Next yang cikgu beli ni kat rambut Sofia sebab nak masuk sekolah. Asyik hilang je kat rambut, tak tahulah kan. Beli je yang macam ni. Cikgu beli rasa tadi 3 set. Sudah. Oh, beli asing-asing. Ni dia lain sikit. Yang ni dia banyak tau. Itu pernah beli yang ni. Tinggal 2 je. Tapi saya beli je lah yang ni kan. Nak beli yang getah tu macam tak sampai hati sebab sakit kan. Getah yang macam getah-getah tu. Tapi belilah yang macam ni. Next, saya cikgu nak try. Tada! Ni hari tu ada pernah beli dekat Mr. DIY. Mahal tau. Ni beli dekat EcoShop RM2 je. Macam tema macam strawberry sikit. Dia warna hijau and dia ada warna pink-pink and flower macam tu. Cantik. First time ada colour ni. Jadi cikgu pun beli. Lepas tu cikgu beli masking tape sebab selalu buat DIY, cat-cat dan semua perlu ya. Cikgu yang suka buat DIY ni sangat perlu benda-benda ni sentiasa ada. Sebab cikgu jadi semalas nak keluar rumah. Kalau macam lelaki cikgu, dia nak beli satu barang pun dia rajin. Kalau cikgu macam kumpul banyak dulu baru beli. Sebab itulah cikgu suka bendanya dah ada kat rumah. Next, cikgu beli ialah jarum. Ni dia letak bahagian stationery tau. Tapi nak guna dia untuk pakai tudung. Sebab asyik hilang, tak tahu kenapa kan. Dah ada dalam ni 500 pieces. Tahu boleh lama mana boleh hilang ni kan. Lama mana boleh tahan 500. Ni, sebanyak lama ni, ada 5 tahun ni. Next yang cikgu beli ialah fragile tape. Yang ni sebab cikgu selalu post barang, so cikgu perlu. Next, cikgu dah beli banyak tapi ada satu je tinggal nak tudung sekolah warna putih. Hari tu cikgu beli kat Ten warna hitam je. Lepas tu pergi taklimat, oh dia tak warna putih rupanya nak tudung. Kena beli. Tapi cikgu jumpa satu je ni, last one. Cikgu grab lah satu dulu kan. Nanti ada kita beli lagi. Lepas tu cikgu beli ni invisible tape. Best gila sebab kalau kita tape hadiah apa semua tak nampak tape tu tau. Macam hadiah tu terbalut elok tanpa nampak tape dia. Jadi kalau korang nak balut buku anak ke apa kan, tak nak bagi nampak tape, boleh pakai yang macam ni. Cikgu pun nak balut buku Sofia juga ke sekolah. Next yang cikgu beli ialah mangkuk budak. Comel gila, dia ada banyak warna tadi. Warna kuning, pink, hijau. Pink tu macam pink terang tau, bukan pink yang pastel. So Sofia beli yang macam ni je lah. Boleh nak makan cereal ke, nak makan Mimi ke, Maggi ke kan. Boleh letak dalam ni, comel. Next item, cikgu beli hanger. Ni sebenarnya tujuan asal kita. Nak beli hanger. Cikgu cari tadi warna pink, tak ada. Stress. Tahu tu last belilah biru kan. Sofia kata cantik juga warna biru ni ibu. Susah saya nak terima.
susah nak terima warna lain selain pink untuk bilik dia kan. Sebab semua hanger warna pink tau Cik T beli. Tapi bila dapat warna lain, Cik T macam nanti dah tak seragam, tak cantik. Sebab tu kalau korang nak beli hanger, tak beli yang sama, banyak-banyak, semua sama supaya tak kehabisan stok macam Cik T ni. Belilah warna biru sebab tiba-tiba baju banyak kan. Next item yang Cik T beli ialah tada, fast viral ni. Tapi design dia kecil je. Bukan yang macam Cik T ada kat rumah ni dah ada 2. Cik T dah jual 1. So tinggal 1 lah. Yang tu seramik Cik T beli dekat Kaisan. Yang ni Eco Shop je. Tapi material dia tebal tau. Macam bukan yang plastik yang beli dekat Shopee hari tu. Yang nipis. Tapi dia besar. Cuma dia nipis plastik dia. Cik T check. Tapi yang ni dia macam tebal. And material dia plastik je. Ada warna ni dengan warna apa satu lagi tadi. Warna tak ingat. Tapi warna selain putih. Cik T jumpa last one. Satu ni je warna putih tadi. Jadi Cik T grab lah. Next item yang ni. Yang Cik T nak organize Cik T punya dapur tu kan. Kita ada beli organizer dekat sini. Untuk drawer Cik T beli 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beli dekat Eco Shop je sebab murah. And dia jenis yang adjustable tau dekat sini. Nak letak barang apa yang panjang boleh tarik lah sini. Sebab ada laci sekarang ni Cik T tak letak apa-apa organizer lagi. Letak sudu macam tu je, macam tak proper kan. Jadi Cik T belilah yang ni kan. Warna ni je ada, warna grey. Jadi boleh susun-susun kat situ ikut saiz drawer, boleh adjust kan. Cik T nak susun untuk letak sudu-sudu, garfu apa semua tu. Next yang Cik T ada kat sini ialah Cik T beli kat Eco Shop anti-slip mat. Sebab Cik T nak sebelum organize kita punya kitchen cabinet tu, Cik T nak lapik ni dulu lah. Ni anti-slip. Bagus lah, tak adalah bergerak-gerak kan. Kalau macam kita tarik, bergerak dia punya ni barang-barang dekat dalam tu. Lagi-lagi kalau drawer. Jadi Cik T belilah kat sini. Ada banyak tau Cik T beli ni. Cik T tak kira 3, 4, 5 8 Cik T beli 8 pieces. Harap cukup lah. Saiz yang ni ialah 40 kali 200 cm. 2 meter juga besar kan. Next yang Cik T beli ni ialah daripada Mr. DIY. Dah habis dah daripada Eco Shop. Ni Mr. DIY Cik T beli ni acrylic sealant yang warna black. Sebab nak pasang dekat kita punya dapur tu lah, tepi-tepi dia tu kan. Sebab hari tu orang tu tak pasang dekat bahagian dapur stove. Dia letak macam tu je. Cik T risau lah aku pasang air kan. Jadi Cik T belilah acrylic sealant. Nak beli yang putih macam tiba-tiba putih kan stove kan. Stove kita warna hitam, jadi pilih warna hitam. Cuma macam hati-hati lah nak pasang dia tu kan. Next yang Cik T beli dekat Mr. DIY ialah set sudu and garfu baru. Cik T beli 3 set dekat sini. 2 set je. 2 set. 2 garfu, 2 sudu, satu lagi ni yang sudu kecil-kecil ni untuk buat air. Cik belilah baru sebab yang lama tu dah macam, sebenarnya Cik T nak yang sama. Yang tu macam corak lain kan. Jadi Cik T pun belilah yang macam ni. Yang ni dia kebal tau. Jadinya Cik T macam kebal juga. Macam mahal nampak. So Cik T grab lah. Kat sini ada 5. Next yang Cik T beli dekat Mr. DIY, Cik T nampak ni somel sangat. Ni ialah cawan. Ni ialah mangkuk yang besar. Dekat rumah ni hari tu Cik T ada beli dekat Shopee. Memang cantik. Cuma saiz dia kecil sangat. Cik T rasa macam nak letak lauk pun tak lepas ni. Kecil sangat kan. Jadi Cik T beli yang dekat Mr. DIY. Yang ni besar sikit saiz dia. Lepas tu ni lagi besar. Nampak tak perbezaan dia tu? Lain tau. And corak dia ni bukan putih biasa je. Dia macam ada macam corak-corak stone sikit. Sebab tu Cik T beli yang ni. Comel. Buka lah. Ni. Nampak tak beza dia? Yang ni besar sikit, yang ni kecil sikit. Nampak? Jadi boleh lah buat letak lauk kan. Cik T beli ni sebab rumah Cik T ni sikit sangat mangkuk. Cik T pun tak tahu kenapa minimalis sangat. Jadi Cik T pun belilah yang plastik ni, senang. Lepas tu next Cik T beli colander. Wah, nampak ni comel gila korang. Dari Mr. DIY, harga dia ni yang ni belas-belas je Cik T rasa.
Saya tak ingat dah pula. Alamak, tak tahu mana resit dia. Resit dah hilang korang. Tapi harga dia murah je. And cantik gila, estetik. Colander. Biasa nampak ni macam dekat IKEA kan. Yang IKEA tu mahal tau. 50 lebih kot. Ke 80. Tak ingat lah. Tapi yang ni belas je. Rasanya. Belas. Tak sampai RM20. Nampak? Warna beige, estetik. Ada warna hijau. Ada warna kuning. Comel-comel colour dia ya. Jadi kalau korang nak beli kat Mr. DIY cepat. Next yang Cik T beli dekat Mr. DIY ialah ni. Aduh, Cik T beli ni. Ponderable. Apa panggil? Lesung batu berat gila. Sebelum ni kan Cik T pakai yang EcoShock je sebab corak dia macam estetik yang EcoShock tu warna hitam macam tu. Tapi kan kalau kita nak tumbuk kita perlukan tenaga yang lebih. That's why Cik T beli yang ni, dia macam memang real batu berat sangat and dia punya ni pun estetik. Comel kan? Yang ni dia tak perlukan tenaga sangat. Ya, cerita dia beli lesung batu dekat Mr. DIY. Setakat ni je korang video Cik T untuk kali ni. Hope korang suka shopping haul daripada EcoShop and Mr. DIY. Jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe. Okay, see you guys next time. My next video. Bye-bye. Assalamualaikum.